Assalamualaikum, selamat malam. Air kotak ini jenama Marigold. Yang satu lagi adalah jenama Yus, iaitu kalau tak silap yang di atas oleh Yeow Hiap Seng. Selepas 4 generasi menguasai, berlaku perpecahan jual menjual saham, dah tak nak bekerjasama, tak boleh berunding lagi, turun naik mahkamah hingga akhirnya saham-saham yang dijual, saham keluarga itu dibeli oleh seorang yang saya ingat iaitu Syarikat Earn, dan akhirnya Yus itu sekarang ini dikuasai oleh keluarga lain dan runtuhlah keluarga Yus. Dan Yus kalau kita lihat tidak seperti 80-an, awal 90-an dulu yang begitu banyak di kedai-kedai. Sekarang masih ada dijual tetapi berkurang daripada sebelumnya, dan itulah dia perpecahan keluarga. Begitu juga perpecahan di dalam UMNO, terutamanya yang saya tahu di bahagian saya Bacuk, dan saya difahamkan bahawa Bacuk adalah menjadi bahagian yang pertama mengadakan perasmian berkelompok berbanding mana-mana bahagian di Kelantan. Yang pertamanya saya lihat semangatnya yang paling besar adalah untuk bertanding di dalam pilihan raya Dun Jelawat, dan ini rata-ratanya sudah diketahui sehingga kan saya melihat banyak penjawat yang dilantik adalah dari kalangan orang-orang UMNO di Dun Jelawat, termasuklah juga pegawai-pegawai yang ditukar yang terbaru, semuanya di dalam Dun Jelawat. Ini adalah strateginya untuk memenangi pilihan raya, itu yang saya nampak. Pada perasmian itu, apa yang saya boleh puji, yang bagus kita cakap bagus, yang tak bagus kita bukan mengeji, mencela, tetapi kita cuba untuk bercakap bahawa ini tidak bagus. Yang bagusnya ialah dia mengeluarkan modalnya sendiri, menghantar 3 orang ketua cawangan di bahagian Bacuk, setiap jum 1 orang dan 1 di kalangan penghulu. Jadi mereka ini dapat pergilah umrah secara tajaan oleh KUB. Tahniah, terima kasih. Ini satu daripada tindakan ataupun perbuatan yang perlu dipuji. Dia selalu membuat perubahan di kalangan penjawat-penjawat ataupun jenteranya, selalu ditukar-tukar. Tetapi hakikatnya bahawa perubahan yang terlalu beracap kali, banyak kali di dalam organisasi politik seperti UMNO ini tidak begitu sesuai, memandangkan apatah lagi di Kelantan ini kemenangan-kemenangan itu sangat memerlukan golongan ataupun sangat memerlukan sokongan daripada setiap orang UMNO, kerana pernah berlaku ataupun pernah terjadi Datuk Ilyas Hussein Dun Jelawat hanya kalah 102 undi dan Dr. Awang Adik kalah 201 undi. Jadi ini saya lihat kalau orang UMNO itu solid waktu itu boleh menang. Itu hanya sedikit saja perpecahan, dan berbanding saya lihat sekarang ini terlalu banyak, dan perpecahan itu atau pertelikahan itu bukan sekadar penjawat-penjawat yang teratas yang terlibat sahaja, dan ia sudah menjalar ke bawah, ke cawangan-cawangan dan kepada ahli-ahli biasa, hingga kan kita dapat kesan ada yang saling memboikot, saling bermasang muka. Walaupun ini normal dan ia berlaku kepada semua parti, termasuklah parti yang menganggap mereka kuat di Kelantan, iaitu PAS. Tetapi kalau di parti PAS mereka bergaduh sekalipun, mereka nak bertumbuk sekalipun, orang yang di bawahnya tetap memangkah bulan. Dia tak kenal siapa yang bertanding, dia kenal bulan. Tapi UMNO berbeza. Yang ini mungkin akan membuat penambahbaikan, tetapi apabila terlalu ramai yang ditukar, yang dipecat, dibuang, dilantik baru, yang diabaikan, ini menunjukkan takkanlah ramai-ramai orang itu salah dan yang seorang itu betul. Jadi orang UMNO khasnya di bahagian saya ini Bacuk perlu melihat contoh apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO, memecat, membuang, menggantung
dan membekukan orang-orang yang dulunya menjadi kekuatan kepada parti. Apa yang terjadi? Parti tidak menambah kekuatan, malahan semakin lemah. Dan kini saya percaya Presiden pun dah sedar apa yang dia lakukan itu adalah melemahkan parti. Jadi dia pun buatlah rumah UMNO, rumah bangsa, nak menarik kembali akal masuk menyokong UMNO semula. Jadi bila kita lihat itu, tak ramai yang kembali. Dan begitu juga di Bacuk ini. Kalau kita dah buat, dah melukakan sesuatu pihak, dah berbuat sesuka hati kita untuk mengukuhkan kedudukan kita, yang akhirnya orang dah merajuk dan takkanlah kita nak buat rumah Bacuk pula.